Setelah 4 bulan penantian, inilah warna MyVizik. Zik, apa warna dia? Hitam putih? Lah, sorry, Zik gurau je. Inilah dia, warna baru MyVizik. Sekejap. Kan dekat komen ramai yang pilih warna biru. Kenapa warna hijau pula ni, Zik? Itulah tu. Mula-mula Zik memang nak warna biru. Tapi bila Zik kontak dengan Zik, dia cakap, alamak Zik, itu warna biru sudah booking lah. Ada orang sudah pakai. Alamak. Jadi terpaksalah kita buat warna hijau ni. Tapi kan bila Zik tengok warna hijau ni, kan biasa-biasa warna hijau ni. Lain macam. Sebab ni dia ada 3 tone. Dan sebelum tu, Zik nak shout out kepada ZH Sticker Supply kerana dia yang settle handsome dan creative proses yang lebih kurang Zik cakap proses terakhir untuk exterior MyVizik lah. Jadi Zik tak nak cerita apa-apa dulu tentang body kit ke, tentang enjin yang ada dalam MyVizik ni. Zik tak nak cerita dulu. Zik nak ceritakan tentang warna ini. Okey, untuk warna ni didatangkan dengan 3 tone dan dinamakan sebagai Palma Green Shifting Color. Kalau korang tengok, warna dia lebih kurang macam Palma Green, ataupun kalau korang tengok warna dia lebih kurang senang-senang kita cerita macam Fendi Mojo lah. Cumanya beza Fendi Mojo ada reflection warna purple. Yang ini reflection dia warna biru. Dia lebih kurang biru ke emerald green. Kalau korang tengok dia punya reflection, korang boleh nampak lah ada bayangan biru-biru sikit. Base warna dia adalah warna hijau. Dan dia ada, bila kena cahaya matahari tu, dia punya tajam tu adalah warna gold. Dan bila kalau korang tengok dekat tepi ke ataupun dekat tempat-tempat lain, dia akan jadi warna biru sikit. Pelik sikit, Zik tak tahu nak cerita antara 3 tone ataupun 4 tone, disebabkan bila kena hujan ataupun bila kena air, dia akan ada keluar sikit warna purple. Material untuk wrap ni adalah kita panggil dia sebagai PET series. PET ni bermakna dia ada satu layer dekat atas dia. Dia nampakkan dia punya lamination tu seperti cat clear yang ada pada kereta korang. Jadi kalau korang tengok kat sini, dia punya kilat tu nampak betul-betul macam cat. Jadi untuk harga yang wrap ni, lebih kurang harga dia dalam 3,200 ataupun 3,500 disebabkan dia ada shifting color dan dia mempunyai 3 tone. Korang tengoklah dekat-dekat saja dah macam ada kristal kat dalam ni dan juga nampak manik-manik dia. Walaupun ianya hanya wrap. Kita bawakan korang, kita tengok ini adalah bahagian depan, ini adalah bahagian tepi. Nampak shifting color dia. Masya Allah geng. Memang lawa. Nampak tak? Bila Zik gerak, dia shiftkan color dia. Handsome. Jadi ini adalah rupa di bahagian belakang. Memang handsome. Wrap ni pun korang jangan risau, dia ada warranty. So, kalau jadi apa-apa dekat wrap korang, kecuali kesalahan korang lah. Kalau contohnya macam ada bubble ke ataupun ada kesalahan daripada ZH Sticker Supply, dia akan betulkan secara percuma. Jadi shout out sekali lagi kepada ZH Sticker Supply kerana buatkan Zik punya kereta ni jadi handsome macam apa yang Zik nak. Dan apa kita nak namakan balik dekat MyV ni? Sama seperti sebelum ni, iaitu Green Goblin ke? Cuba korang cadangkan komen dekat bawah apa nama yang sesuai untuk MyV Zik kali ini. Kalau siapa yang tanya, aduh Zik, kenapa tak buat warna biru? Itu nanti kita buat